Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zalbiha Amzah dan pada hari ini saya akan membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk Memahami Penggunaan Kecerdasan Buatan AI dalam Penulisan Artikel Peringkat Sarjana. Pembentangan ini adalah bersempena dengan the 5th International Virtual Conference on Social Sciences, Education and Innovation 2026. Berikut adalah kandungan pembentangan saya pada hari ini yang terbahagi kepada 7 bahagian utama, iaitu bahagian yang pertama, pengenalan, kedua, isu dan jurang kajian, ketiga, tujuan kajian, keempat, dapatan kajian yang terbahagi kepada 3 bahagian kecil, iaitu corak penggunaan AI, isu etika dan integriti akademik serta persepsi pelajar sarjana. Bahagian yang kelima, implikasi, yang keenam, rumusan dan yang terakhir adalah senarai rujukan. Sebagai pengenalan, perkembangan pesat kecerdasan buatan khususnya AI generatif seperti ChatGPT dan juga Gemini telah membawa perubahan yang ketara dalam landscape pendidikan tinggi termasuk dalam amalan penulisan akademik di peringkat sarjana. Hal ini kerana AI semakin banyak digunakan sebagai alat sokongan untuk menjana idea, menyusun hujah dan juga untuk menambah baik kejelasan bahasa dalam penulisan ilmiah. Namun begitu, walaupun penggunaan ini berpotensi untuk meningkatkan kecekapan penulisan, ia juga turut menimbulkan kebimbangan berkaitan dengan integriti akademik, keaslian idea dan juga kebergantungan kognitif pelajar. Seterusnya, sorotan literatur menunjukkan bahawa kebanyakan kajian berkaitan dengan AI dalam pendidikan tinggi menumpukan kepada keberkesanan teknologi dan juga implikasi terhadap integriti akademik. Terdapat juga kajian terkini yang menyoroti kebimbangan terhadap kebergantungan berlebihan pelajar terhadap AI dalam penulisan akademik. Namun begitu, kurangnya perhatian kepada analisis konseptual yang menghimpunkan dapatan kajian-kajian lepas untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana peranan AI dalam penulisan akademik di peringkat sarjana dapat ditafsirkan. Sehubungan dengan jurang tersebut, artikel ini seterusnya bertujuan untuk mensintesis kajian-kajian lepas berkaitan penggunaan kecerdasan buatan dalam penulisan artikel pendidikan di peringkat sarjana. Secara lebih spesifiknya, artikel ini akan memberikan tumpuan kepada beberapa bahagian-bahagian kecil seperti corak penggunaan AI oleh pelajar, persepsi terhadap keberkesanan teknologi tersebut serta dilema etika yang dikenal pasti dalam literatur. Seterusnya kita beralih kepada dapatan utama iaitu subtopik yang pertama, corak penggunaan AI. Pada bahagian ini saya telah himpunkan petikan-petikan daripada beberapa kajian literatur iaitu yang pertama, petikan daripada Muhammad dan Mona pada tahun 2024 yang menyatakan fungsi utama AI dalam konteks akademik tertumpu kepada sokongan awal proses penulisan, khususnya dalam membantu pelajar merangka idea dan menyusun kandungan secara lebih sistematik. Yang kedua, petikan daripada Hanifah dan Agus pada tahun 2025 yang menyatakan pelajar lebih cenderung menggunakan AI untuk tujuan penjanaan idea dan juga pembetulan bahasa, namun kurang menggunakannya untuk sintesis literatur dan penghasilan hujah kritikal yang lebih mendalam. Dan yang terakhir, petikan daripada Deep dan Chen pada tahun 2025 yang menyatakan penggunaan AI tanpa kefahaman literasi AI yang mencukupi berpotensi melemahkan keupayaan pemikiran kritis dan kemahiran menulis secara lebih mendalam dalam kalangan pelajar pasca siswazah. Dapatan yang seterusnya ialah berkaitan isu etika dan integriti akademik, di mana petikan yang pertama daripada Beetle dan El-Gayar pada tahun 2025 menyatakan bahawa kekurangan penjelasan mengenai penggunaan AI merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada cabaran integriti akademik dalam masyarakat pendidikan tinggi hari ini. Dan petikan yang seterusnya daripada Rahma et al. Tahun 2025 menyatakan penggunaan AI boleh mengaburkan sempadan antara idea pelajar dengan output yang dijana oleh sistem, khususnya apabila pelajar itu tidak mengkaji semula atau memodifikasi hasil AI secara kritikal sebelum dimasukkan ke dalam tugasan mereka.
Dapatan yang terakhir adalah berkaitan dengan persepsi pelajar sarjana terhadap penggunaan AI dalam penulisan akademik. Dapatan yang pertama daripada Kasnechi et al. Tahun 2023 menyatakan bahawa pelajar mengiktiraf potensi AI dalam menyokong pembelajaran dan penulisan. Namun pada masa yang sama turut menyuarakan kebimbangan terhadap kesan teknologi tersebut terhadap pemikiran kritis, keaslian idea dan kebergantungan berlebihan. Seterusnya daripada Lun et al. Tahun 2023 juga menyatakan bahawa kebanyakan pelajar menganggap AI membantu meningkatkan kejelasan penulisan dan menjimatkan masa, tetapi tidak sesuai digunakan untuk membina hujah akademik yang lebih kompleks atau membuat interpretasi literatur secara lebih mendalam. Bahagian seterusnya pula telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu implikasi kajian terhadap institusi pendidikan dan juga implikasi kajian terhadap pensyarah. Bagi institusi pendidikan, kajian ini telah menimbulkan keperluan institusi pengajian tinggi untuk membangunkan garis panduan penggunaan AI yang lebih jelas, berperingkat dan selari dengan matlamat pendidikan sarjana. Seterusnya bagi pensyarah pula, wujudnya keperluan peranan penting sebagai pembimbing dalam membentuk penggunaan AI yang reflektif dan beretika di samping membina kesedaran metakognitif pelajar terhadap risiko AI. Secara keseluruhannya, sebagai rumusan, artikel ini menegaskan bahawa AI tidak wajar untuk dilihat hanya sebagai ancaman mutlak ataupun penyelesaian secara menyeluruh. Sebaliknya, sebagai alat sokongan yang nilainya bergantung kepada tahap literasi AI pelajar, pertimbangan etika dan juga konteks penggunaannya dalam penulisan akademik sarjana. Berikut ialah senarai rujukan yang digunakan dalam penyediaan slide ini. Jadi sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.